Raya ni kan? Jalan raya mana? Jalan raya ni nak Tak, Ais mana Ais? Ais mana tu? Dia tak sampai-sampai lagi ni. Ha? Ais tak sampai-sampai lagi ni. Daripada mana tadi? Geng, pergi share dulu geng. Kita parah dekat jalan Karak Lama geng. Siapa pernah dengar cerita Viva yang masuk ke GAUNG? Tak boleh cakap sangat kat dalam tiki ni geng. Korang pernah tahu kan cerita tu viral geng? Bismillah. Pernah viral. Tadi memang kita nampak ada Kata Viva ulang alik tadi kan? Ada 2 kali Viva lalu kat Hai. sini. Viva putih betul tak? Ada, Tadi aku nampak ada Viva lalu kat sini. Viva berwarna putih. Viva berwarna Astaghfirullah. putih bersuara Yankee berjambul di depan. Mana si Ais ah? Ais pergi cek lokasi pada tadi lagi. Oi. Mana Ais oi? Cuma nak nampak bersuara Yankee. Betul. Semak sia. Buat barang normal. Aduh, patah balik pula orang budak ni. Aku tak suka main sini. Dia buat barang ni sekali. Hey. Tak takut ke dek jalan? Tak boleh masuk Polis tu kata tak boleh masuk di sini Habis tu macam ni? Tak boleh masuk Tak boleh masuk sini Boleh kot. Ha? Oi, kalau ya pun kau punya aduh, bukan kau punya tu bukan putih pun loy. Ni. Apa? Duduk sikit kau punya ni. Alamak. Collab ke ya? Tak, memang pun tak masuk sini Dia tolong share geng. Saya nak korang tolong share geng, tolong share. Yang ada vote percuma tolong vote percuma geng. Sikit lagi. Apa hal? Allah Akbar. Kacau lah diorang ni. Diorang tu tengok diorang. Habis nak tinggal bis macam mana? Sekejap Weh, baca info lah weh. Sini Tak tahu, aku tak boleh. Budak-budak motor geng, budak-budak motor. Ada motor. korang pergi share dulu. Pergi share. Tak, kita sekarang ni cari Ais ni. Kita sekarang ni cari Ais macam mana? Kita Asal guys. Tak kenapa dengar? Tadi dia naik kereta tadi pergi cek tempat. Lepas tu? Geng, kalau kita start parah, tolong moderator lain ingatkan kita ada community press last day geng. Kita ada community press last day. Okay. Budak tu dah belah dah. Dia gerak Tak ada. Gimana? Jap. Aku pun pening je. Dibantu gerak ramai-ramai ni. Dibantu gerak ramai-ramai dulu. Kita ada
Dia geng, tadi kalau dia bagi tahu polis tu apa pejabat hutan tu pening tu. Pejabat tahu tu pening. Oi, bunyi suara siapa weh? Bunyi suara mengilai tu. Bunyi suara mengilai. Bunyi suara mengilai geng. Dengar. Okay guys. Pada malam ini kita berada di satu lokasi. Ha? Bukan jaga base. Okay. Sekejap, Ais pergi tempat ni. Tak, ni kita naik ke atas kan? Jeng, kita ceritalah sikit Loy. Cerita dekat karak ni. Astaghfirullahalazim. Lori. Jaga, lori. Okay. Kita cerita sikit. Sedikit Ras. Tentang lokasi ni. Sekarang ni kita tak semua orang berani lalu jalan ni kerana jalan ni sebelum siapnya jalan besar. Jalan ni lah digunakan untuk pergi ke arah Pantai Timur. Namun setelah bina Astaghfirullahalazim. Okey, tak biar aku cerita Loy. Okey. Dengar alert geng Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua viewer yang berada di dalam room WP, di dalam room Esteem aka Keli. Okey. Kita sekarang ni berada di Jalan Karak Lama. Jajak Ais call lah. Jalan Karak Lama ni. Hello. Hey. Kau aku nak bercerita kau. Jajak. Hello. Weh, aku jumpa beg pelik tu ni. Beg apa? Sini. Asal? Kau datang sini tak? Aku jumpa beg pelik tu. Aku tak tahu lah. Aku tadi... Besar sikit Loy. Tak dengar. Tak dengar. Cakap kuat sikit. Tak dengar. Aku jumpa beg pelik. Kau datang sini tak? Tak, dia pergi mana aku? Tak, masalah kau pergi mana? Aku cari lokasi. Kan tak boleh main kat situ. Aku cari lokasi. Lepas tu aku macam terlanggar benda kat bawah ni. Aku tengok bawah kereta tak ada ni. Tapi aku nampak beg tepi ni. Okey, sekarang ni kau ambil kita orang dulu. Okey. Beg tu macam mana? Beg tu macam mana? Yes. Okey, tadi kau pergi cari lokasi sebab kita tak boleh kat sini. Okey, faham. Sekarang ni kau bercerita slow. Bagi kita faham. Dia tengah trauma tu, dia tengah menggigit apa? Aku ambil kau orang Ketakutan. Dia aku beritahu. Tak, kau cerita dulu, kau bagi tahu beg apa? Apa yang Beg apa? Aku tengah panik ni. Aku ambil kau orang dulu lah. beg tu beg lama ke beg baru ke apa benda beg tak faham aku. Kau kat mana? Beg bagasi. Beg- Beg lama ni. Bagasi? Beg bagasi. Kat mana? Dekat bawah. Dekat bawah. Bawah mana sih? Oh, mana? Tak payah macam ni. Yes, kau datang dulu. Okey, kau ambil kita orang dulu. Datang dulu. Kau ambil kita orang dulu. Okey. Jap geng, kita tunggu air jap, beg. Aduh. Aku baru nak cerita sekejap, geng. Sambil aku cerita kat sini lah, geng. Sambil aku cerita sekejap. Sambil kita tunggu sekejap. Loy, jangan tengah jalan, Loy. Bahaya, weh. Nanti baru kita lalu. Okey, semua dengar tak? The view Loy, view WP. Tekan satu, geng. Kalau korang nak tahu cerita, aku cerita balik. Dengar suara mengilai ya. Suara mengilai. Aku cerita, mungkin ada yang tak tahu. Mungkin ada yang tahu. Tapi aku rasa 80-90% daripada view mesti tahu pasal cerita Jalan Karak lama. Jalan Karak Lama. Korang tahu tak cerita KRU pada tahun berapa aku lupa. Cerita Karak tu dia ambil menjadikan filem berdasarkan cerita yang betul. Berdasarkan cerita yang benar yang pernah berlaku. Okey, jalan Karak Lama ni merupakan salah satu jalan yang paling berhantu dekat Malaysia, guys. Betul. Sebab banyak berlaku kes aksiden, penemuan benda-benda pelik. Yang paling banyak dekat sini berlaku aksiden sampai melibatkan meragut nyawa, kemalangan jiwa yang berlaku kat sini.
Yang paling famous dikatakan kat sini terdapat satu Volkswagen kuning. Volkswagen kuning. Volkswagen kuning ni popular geng. Aku rasa satu Malaysia tahu. Bunyi suara apa ni ah? Yang didakwa dia boleh berulang-ulang kali lalu dekat laluan yang sama. Contoh kau lalu kan. Dia pergi depan kau, tiba-tiba dia ada kat depan. Bukan setakat van Volkswagen saja Ras. Tapi van jenazah pun selalu ada di Kelibat sini. Van jenazah pun selalu ada kat Kelibat sini. Jadi apa yang aku tahu dulu jalan ni adalah jalan raya yang sangat sibuk. Dan jalan ni menjadi salah satu jalan yang mengarah ke Pantai Timur. Jalan Karak Lama merupakan laluan ketika dahulu sangat sibuk digunakan sebagai pembinaan lebuh raya moden. So apabila dah ada lebuh raya moden, jalan ini tidak lagi digunakan. Menurut cerita penduduk orang asli yang berada dekat kawasan Karak ni, ada satu kejadian kemalangan ngeri melibatkan sebuah kenderaan yang dipercayai hilang kawalan. Dan dekat sini hampir 100 ke 200 kes kemalangan yang sangat luar biasa. Mana Ais ni ah? Tak apa, kau cerita je sampai kita. Jadi aku masih ingat lagi umur 4 tahun. Masa tu aku nak menghala ke Seremban. Dengan mak aku naik bas. Aku masih ingat lagi umur aku 4 tahun nak ke Seremban daripada Kelantan. Aku memang masa tu memang kejadian tu bukan kita orang lah accident, tapi waktu kita orang lalu tu memang banyak bas yang berselerak terbalik, kereta yang terbalik dan sebagainya. Jadi Loy, bunyi. apa yang menurut kau dengar tu bunyi kat depan. Tak apa, terus cerita. Apa yang menurut cerita yang diceritakan tu, saya sendiri melihat kemalangan jalan raya besar-besaran yang berlaku di Jalan Karak waktu ketika itu. Dan penduduk sini pula dah terbiasa dah melihat manusia tanpa kepala, tanpa ada cerita budak yang cari mak dia. Kadang-kadang jumpa van mayat, kadang-kadang keranda mayat. Sejak peristiwa tu, ramai pengguna jalan raya ni mendakwa pernah melihat kelibat misteri berdiri di tepi jalan. Terutama sekali waktu hujan kabus tebal. Yang berani lalu sini hanya lori saja untuk mengelak daripada saman GPJ. Kalau Satu lagi dia shortcut, Loy. jalan shortcut, betul. Diorang akan menggunakan jalan shortcut. Korang tahu tak, geng, kenapa jalan ni tak ada lampu? Sebab kerajaan dia mengambil satu langkah untuk membuat lebuh raya baru, jalan Karak yang baru. Betul. Untuk pengguna tidak lalu laluan ni, sebab laluan ni berbahaya, geng. Okey, laluan ni diorang ambil faktor keselamatan untuk diorang membina yang jalan Karak yang moden. Digantikan. Sebab ni tempat ni berliku-liku. Dia macam kau nak pergi ke Genting Highland. Jadi dekat sini jalan dia ni memang teruk. Tapi Ais ke tu? Ais. Sini. Ini tepi. Tak baik kau parking tepi dulu, parking tepi. Bagi tepi. Dia pucat. Pergi punch kat sini dulu. Depan. Bagi masuk sikit kereta. Bahaya. Weh, bahaya bodoh. Nasib baik tak masuk lah Cirong. Sikit je lagi. Kau main pusing-pusing macam tu. Masuk lah Cirong sikit, kita balik kereta aku siut. Takkan kau tak nampak lubang besar weh. Sikit lagi. Bahaya oh. Sikit lagi siut. Kau tak perasan Kau tak perasan ke lubang besar je ni? Nasib ya Allah. Jangan tegur. Orang besar. Gajah. Mira. Lori. Takkan kau tak nampak Tak. Yes. Cuba Bahaya. kau cerita sekejap. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Cuba kau cerita dulu. Apa yang jadi? Aku nak cari lokasi bawah. Aku nak masuk sini kan. Tak dengar. Aku nak cari lokasi kat bawah. Okey. Dia tak ada main. Tak ada main. Okey. Lepas tu aku cari apa jalan. Apa selangkah benda. Lepas tu aku tengok bawa kereta. Tak ada. Kau nak cari lokasi tadi untuk kita punya best. Lepas tu kau langgar benda. Benda apa kau langgar? Aku tak tahu. Lepas tu aku tengok bawah tak ada. Kau langgar siapa?
Bukan orang. Aku tak langgar orang. Tapi aku langgar. Aku rasa gitu macam tu kita. Aku tengok bawah. Aku keluar, aku tengok bawah tak ada. Bunyi ni aku dengar tadi. Ais pucat. Dia tak macam biasa loh. Aku tengok apa dia. Bunyi apa? Bunyi yang aku dengar tadi. Kau langgar siapa siap? Aku rasa ni tadi kat bawah. Cuba cek je Ras. Kau langgar apa? Kau langgar orang Tak. Kau betul-betul. Betul. Kalau orang mesti ada kat bawah kereta. Tak ada. Aku tak langgar orang. Kau langgar apa? Kau betul-betul lah Yes. Kau langgar siapa-siapa. Tak, jujur. Kau ada langgar orang Aku tak langgar orang. Tak ada. Allah Akbar. Sumpah aku tak langgar orang. Tapi aku memang rasa langgar benda. Lepas tu apa macam mana beg boleh beg ni aku tak faham yang kau cakap beg ni. Aku langgar. Lepas tu aku berhenti. Aku tengok bawah tak ada apa. Tak dengar lah bunyi enjin. Tak, jap, matikan je. enjin jap. Jap, cek lu. Mana siap? Ya, kau jujur aku Yes. Kau langgar siapa Yes? Aku tak langgar, sumpah. Okey, kau langgar. Lepas tu apa jadi? Apa kena kaitan dengan beg? Aku langgar. Lepas tu aku berhenti. Aku di tepi aku tengok. Aku langgar apa ni? Kau langgar apa? Woi, betul lah Loy. Dia macam langgar. Ni Loy, kau tengok ni. Kau langgar apa? Aku tengok bawah tak ada apa. Aduh, Kau langgar apa siut? Aku tengok bawah tak ada apa dah. Loy, memang dia ada langgar lah Loy. Tak. Ni. Kau langgar apa? Aku tak tahu. Kau jangan macam ni. Kau jujur. Kau dah langgar siapa-siapa tak? Aku tak langgar orang. Habis kau tak langgar. Sumpah. Sumpah aku tak langgar. Orang. Kau dah cek betul-betul? Dah, aku dah cek betul. Aku tengok bawah, aku tengok kiri, tengok kanan. Aku tengok, aku langgar apa. Aku tak boleh tengok lama-lama. Aku tengok kiri kanan je. Aku tengok sebelah tu aku nampak ada dekat tepi tu, dekat dalam semak tu ada. Kau pergi tadi, kau pergi mana? Aku tengok lokasi sebab kita tali kat sini. Takkan kita nak tepi jalan ni. So aku tu cari lokasi. Dia dah shaking. Aku cari lokasi kat Okey, depan. relax. Tak apa. Kita cek dalam kereta dulu. Aku takut nanti apa tau. Takut nanti betul-betul risau. Tadi kau nak masuk dalam cerung ke? Race. Siapa nampak geng dalam live aku. Dia nak masuk dalam cerung tadi geng. Cuba cek betul-betul. Jangan tu nak berpelik. Kereta aku gila. Ni boleh deh. Ni memang tak ada sebelum ni. Sebelum ni tak tahu, tak perasan sebab kereta ni memang kereta hutan. Aku masuk buat kereta hutan. Ni macam kesan langgar baru ni. Kejap. Yes, kau tu serang. Kau tak payah sorok dengan kita orang. Kau langgar apa? Aku tak tahu, aku tak nampak. Memang depan aku kosong tapi memang aku rasa aku terlanggar. Lepas tu yang pasal beg, Aku turun, aku cek, aku tengok tak ada apa. Lepas tu? Keliling. Mana tahu memang aku langgar orang ke, terlanggar apa ke. Aku tengok, aku nampak beg kat tepi tu kat semak. Aku tengok macam ni. Tu aku masuk kereta. beg tu kat mana? Ada dekat bawah. Beg tu kat tepi semak. Kat tepi semak. Loy, ada. Aku tengok kau kalau tengok ni macam dia langgar ni Loy. Cuba kau tanya dia betul-betul Ras. Cuba tanya. Yalah Ras. Cuba kau tanya betul-betul. Cuba tanya betul-betul Ras. Tak, mengaku je. Aku tak langgar siapa. Bodoh lah. Kau tak percaya aku. Aku cakap benda betul. Kalau aku langgar orang, aku dah suruh kau turun bawah. Bukan aku tak percaya, tapi ni berlanggar ni. Memanglah, itu nama saya. Memang aku rasa berlanggar. Tapi aku tak langgar orang. Sekejap, cek dulu. Dah, relax. Relax, cek. Tenang lah. Cek dulu.
Tak ada siapa. Tak ada pula kan. Woi. Loi, sulu. Sulu. Kepala otak kau, yes. Yes, betul-betul lah, yes. Woi. Yes. Woi, ada apa? Yes, kamu. Aku tak tahu kau tanya ni apa. Weh, yes. Apa benda ni, yes? Minyak hitam ke apa? Minyak hitam ke apa? Mak minyak botol. Bukan minyak hitam sia ni. Itu tu. Bukan minyak hitam loi. Bukan minyak hitam bodoh. Apa benda tu? Ya Bukan Allah. minyak hitam tu. Cek betul-betul. Ras, Ras. Tengok lama-lama loi. Yes, kau jujur lah dengan aku, yes. Loi, aku tak langgar orang. Aku tak langgar. Loi, kita pergi tempat tadi, Loi. Kalau ada mesti ada. Kita pergi tempat tadi. Kalau mesti ada kat tepi tu. Kita pergi tempat tadi. Tak jajak budak dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa pun tak tolong ni? Allah Akbar. Kau jangan nangis. Jangan nangis. Aku tak tu, kita orang tak tuduh kau. Relax lah. Apa apa dulu. Relax lah. Weh. Kalau kau tak langgar apa-apa. Yes. Tenang. Kau langgar apa? Aku tak langgar orang. Aku tak tahu. Okay, tak apa, geng. Kita tak boleh tekan dia. Tak bunyi suara tolong-tolong ni. Kita boleh Anggap je lah. Loi, anggap je terlanggar anjing ke, terlanggar apa ke. mungkin binatang kot. Jap, kita Binatang. cek bawa kereta jap. Takut sangkut apa-apa. Jap, geng. Jap, geng. Bukan situ. Allah Akbar. Aku tak langgar orang. Tak apa, yes. Kau tenang, Luis. Jap. Yes. Kau jaga ni boleh tak? Kau tengok jap. Bagi aku ni jap. Yes, duduk depan, yes. Duduk depan. Yes. Tak apa. Jauh sikit daripada tu. Jauh sikit. Kau tenang. Ya, aku tahu kau tenang. Tak apa, mungkin kau langgar binatang. Okey, anggap macam ni, Yes. Kau langgar binatang, lepas tu binatang tu terkena langgar. Lepas tu binatang tu lari ke hutan. Boleh jadi. Logik. Yes. Mungkin kau terlanggar binatang yang lalu masa kau tengah jalan, lepas tu binatang tu masih hidup, dia lari pergi hutan. Betul tak, geng? Sebab tu kau tak nampak apa-apa. Aku tak langgar orang. Ya, aku tahu kau tak langgar. Tak apa. Yes, weh. Relax, weh. Dah. Apa, weh? Loi bukan nak marah kau pun. Kita orang bukan nak marah. Relax lah, weh. Tak apa. Tak apa. Jom kita pergi tengok tempat. Yes. Jom kita pergi tempat tadi, yes. Tak apa. Kau tenang je. Relax je. Start kereta. Pergi start kereta. Dah sirap tu. Dah. Sekejap. Tengok, ayah boleh buat kereta tak? Tengok sini. Ayah boleh buat kereta tak? Okay. Kau pergi start kereta dulu. Pergi start kereta dulu. Allah Akbar. Kau sebelah sana kalau. Tapi memang nampak tersirap lah, Loi. Memang nampak sirap tu. Jap. Yes, start dulu, yes. Start kereta, yes. Tapi memang nampak sirap lah tadi, Loi. Allah Akbar. Asal? Allah Akbar. Apa kau nampak apa, weh? Babi.
Tak, kau nampak apa? Kepala saja sakut.